Korang ada dengar tak kecoh dekat overseas mengatakan yang kononnya Selena Gomez telah mati pada tahun 2018. Kalau tahun 2018 mati, so sekarang ni Selena Gomez tu siapa? So korang tengok muka Selena Gomez waktu ni, okey, dan Selena Gomez yang sekarang. Korang nampak tak perbezaan mukanya? Mengatakan kononnya sebenarnya Selena Gomez telah mati pada tahun 2018 dan Selena Gomez yang sekarang ni telah diganti dengan orang lain. Kalau korang follow mengenai kisah ni kan, korang akan nampak yang teori ni dia lebih kurang sama je macam teori yang diorang katakan dekat Avril Lavigne. So inilah Avril Lavigne yang sangat top dengan lagunya. Semua lagu-lagu Avril Lavigne ni saya sangat-sangat suka. Sekitar tahun 2011 dikatakan kononnya Avril Lavigne ni telah mati pada tahun 2003 dan Avril Lavigne yang sekarang telah digantikan dengan seseorang yang bernama Melissa. So gambar dekat belakang ni, ini adalah Avril Lavigne yang sebenar dan ini adalah Melissa. Dikatakan kononnya telah menggantikan Avril Lavigne. Jadi korang rasa teori mengenai Selena Gomez dan juga Avril Lavigne ni masuk akal ke ataupun ia hanyalah sekadar rekaan semata-mata nak bagi gempak je? Korang rasa macam mana? Cuba korang komen pendapat korang kat bawah, okey?